The skyscrapers causing Saya Hana Syaramiza. The countdown begins in Tokyo. 27 Saya Nuraini Fizanti binti Muhammad Azwan. days to cope without you. I'm in a reckless fever, love struck. Saya Nur Ala Safiah binti Azwan Jasmine. Thought I'd never be hurt. We are from SMK Buyong Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek inovasi kami yang bertajuk The Final Element Quest for Rescue. Jom sertai kami menerangi inovasi kami. Wah, kita dah sampai tempat lain. Baju pun dah bertukar. Sebelum tu, jom kita imbas apa yang kita orang akan bentangkan pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, The Final Element Quest for Rescue merupakan sebuah inovasi permainan kuis pendidikan interaktif yang menggabungkan pembelajaran sains tingkatan 3 dengan konsep pengembaraan dan misi penyelamatan. Inovasi ini dibangunkan bagi membantu murid memahami topik kepelbagaian mineral, siri kereaktifan logam serta tindak balas exotermik dan endotermik melalui pendekatan gamifikasi yang menyeronokkan. Pengenalan kami pula ialah mata pelajaran sains merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam membentuk pemikiran saintifik dan kemahiran penyelesaian masalah dalam kalangan murid. Namun begitu, terdapat segelintir murid yang menganggap pembelajaran sains sukar kerana melibatkan banyak fakta, konsep dan istilah yang perlu difahami. Kaedah pembelajaran secara konvensional juga boleh menyebabkan murid kurang berminat serta kurang memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Inovasi ini bermula dengan mengenal pasti masalah murid yang kurang berminat dan suka memahami topik sains. Seterusnya, pemerhatian dan analisis keperluan dijalankan sebelum menjana idea. Inovasi berbentuk permainan kuis. Masa permainan kemudian dirancang dengan menentukan jalan cerita, watak, misi, tahap dan reka bentuk diikuti dengan pembinaan kandungan kuis berdasarkan silibus sains tingkatan 3. Permainan seterusnya dibangunkan, diuji dan ditambah baik sehingga berfungsi dengan baik sebelum digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Akhir sekali, penilaian keberkesanan dijalankan menilai minat, motivasi dan kefahaman murid terhadap penggunaan inovasi tersebut. Objektif kami adalah meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran sains melalui pendekatan gamifikasi yang interaktif dan menyeronokkan. Selain itu, dapat membantu murid memahami dan menguasai topik kepelbagaian mineral, siri kereaktifan logam serta tindak balas exotermik dan endotermik dengan lebih berkesan. Seterusnya, menggalakkan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran melalui aktiviti kuis, cabaran dan penyelesaian misi. Selain itu, meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan membuat keputusan semasa menyelesaikan cabaran yang terdapat dalam permainan. Alia, mana Anis? Mana Anis? Saya rasa Anis tak kena culik masuk dalam dunia game lah. Jom kita main game tu. Jom! Kita selamatkan Anis. Jom! Alia, kita dah sampai dalam dunia game kita lah. Yelah Hana, jom kita cari Anis sekarang. Jom kita cari Anis. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27
Hana, saya kat sini. Anis, Alia. Yelah Hana. Terima kasih sebab dah bantu saya. Sama-sama Anis. Jom kita balik. Kita dah sama Kak Anis. Jom kita sambung tangan. Jom. Inilah inovasi kami, The Final Element Quest for Rescue. Kami menggunakan bantuan aplikasi Scratch dan Canva untuk meriahkan lagi game kami. Game kami menyediakan nota sebelum pelajar memulakan kuis sebagai rujukan. Game kami dimulakan dengan jalan cerita yang menarik. Pemain perlu menyelamatkan kawan mereka dari genggaman raksasa. Caranya, mereka perlu jawab semua kuis dengan betul dan mampu menyahut cabaran game kami. Adakah pemain-pemain ini berjaya menyelamatkan kawan mereka? Jika anda ingin tahu, mari menyahut cabaran kami. Jadual pertama, perbandingan keputusan ujian pra dan ujian pasca. Bilangan aspek dinilai ujian pra peratusan, ujian pasca peratusan, peningkatan peratusan. Purata markah murid N sama dengan 30 orang, 56%, 87%, 31%. Dapatan menunjukkan peningkatan purata markah sebanyak 31% selepas penggunaan permainan The Final Element Quest for Rescue. Jadual kedua, dapatan soal selidik keberkesanan inovasi. Bilangan penyataan setuju peratus, tidak setuju peratus. Permainan ini menarik dan menyeronokkan 97%, 3%. Permainan membantu saya memahami topik sains dengan lebih mudah 93%, 7%. Permainan meningkatkan minat saya terhadap mata pelajaran sains 95%, 5%. Saya lebih aktif semasa sesi pembelajaran menggunakan permainan ini 90%, 10%. Saya ingin menggunakan permainan ini lagi pada masa akan datang 100%. Secara keseluruhan, majoriti murid memberikan maklum balas yang sangat positif terhadap penggunaan permainan ini dalam pembelajaran sains. Jadual terakhir, rumusan dapatan kajian. Aspek dapatan, pencapaian akademik, purata markah meningkat daripada 56% ujian pra kepada 87% ujian pasca dengan peningkatan 31%. Minat murid, 95% murid menyatakan permainan ini meningkatkan minat mereka terhadap sains. Penlibatan murid, 9% murid lebih aktif semasa sesi pembelajaran menggunakan permainan ini. Kepuasan pengguna, 100% murid bersetuju bahawa permainan ini sesuai digunakan lagi dalam PDP. Penyataan masalah, kaedah pembelajaran sains yang terlalu berasaskan pembacaan dan hafalan menyebabkan murid berasa bosan serta kurang berminat untuk mempelajari topik yang melibatkan konsep seperti siri kereaktifan, logam dan tindak balas enzotermik dan endotermik. Proses pembuatan, mengenal pasti masalah, membuat pemerhatian dan analisis keperluan, menjana idea inovasi, merancang konsep permainan. Rujukan Kementerian Pendidikan Malaysia 2018, buku teks sains tingkatan 3, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Penggunaan permainan ini bukan sahaja dapat meningkatkan minat, motivasi dan pelibatan aktif murid dalam pembelajaran, malah turut membantu mengukuhkan kefahaman terhadap topik kepelbagaian mineral, siri kereaktifan logam serta tindak balas eksotermik dan endotermik. Selain itu, inovasi ini juga berpotensi menjadi bahan bantu mengajar yang efektif dan boleh dimanfaatkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Diharapkan inovasi ini dapat terus diperkembangkan dengan pembahanan topik, tahap permainan dan siri interaktif yang lebih pelbagai agar dapat memberi manfaat kepada lebih ramai murid serta menyokong pembelajaran sains yang lebih kreatif, menyeronokkan dan berkesan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Quest, Gamifikasi membina generasi berinovasi.